Bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Baik, hari ini kita nak santai, nak borak, bercerita tentang sambutan 92 tahun perkhidmatan TLDM Perkasa Kedaulatan terpelihara. Dan bila sebut soal pertahanan laut ni, pastinya peranan tentera laut Diraja Malaysia cukup besar dalam memastikan keselamatan ataupun perairan kita sentiasa berada dalam keadaan selamat dan juga terpelihara. Ya, pernah tak kita ni terbayangkan ya bagaimana sepadan laut yang luasnya beribu-ribuan kilometer kan terjaga selamat daripada sebarang ancaman selama 24 jam dan sepanjang 7 hari seminggu tanpa orang kata apa, tanpa gagal sekalipun. Inilah peranannya yang kita letakkan dan kita berterima kasih kepada Kementerian Pertahanan kita. Dan kita hari ini kita nak bercakap mengenai seperti yang Chat nyatakan tadi, 90 tahun perkhidmatan TLDM Perkasa Kedaulatan. 92 tahun perkhidmatan TLDM Perkasa Kedaulatan terpelihara. Sedar tak sedar 92 tahun sudah usia TLDM ya. Satu usia yang saya kirakan usia yang cukup hebat, cukup matang dalam menjaga kedaulatan negara kita. Dan bersama dengan tetamu kita pastinya ketika ini adalah Laksamana Madya Datuk Teknologis Badarudin Taha, merupakan Timbalan Panglima Tentera Laut TLDM. Assalamualaikum Datuk, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih sudi menjemput kami untuk bercerita bersama, mengkisahkan mengenai sambutan Hari TLDM yang ke-92 tahun pada tahun ini, insyaAllah. Ya, tengok uniform pun satu semangat ya. Kita tengok uniform ni kita bersemangat. Tambah lagi uniform putih ni Datuk ya. Melambangkan kesucian, keceriaan dan orang kata apa, bukan senang nak jaga juga uniform putih ni tu ya. Betul, sesungguhnya betul. Sambutan raya bagaimana setakat ini Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik Datuk. Terus kita bercakap tentang sambutan 92 tahun TLDM ini. Mungkin sebagai permulaan, Datuk boleh kongsikan TLDM bakal menyambut ulang tahun penubuhannya untuk kali yang ke-92 tahun. Jadi mungkin apakah tema sambutan Hari TLDM dan kenapa tema ini dipilih untuk tahun ini? Pada tahun ini, TLDM memilih tema TLDM Perkasa Kedaulatan Terpelihara. Tema ni kita kekalkan sejak beberapa tahun yang lepas kerana ia sangat sinonim, sangat relevan kepada keadaan semasa. Dan peranan utama TLDM adalah untuk memastikan kedaulatan, sovereignty, peradaban negara terpelihara setiap masa. Jadi bagi memenuhi hasrat atau mandat yang diamanahkan kepada kita oleh kerajaan rakyat Malaysia, jadi TLDM sendiri perlu perkasa pada setiap masa, memastikan mereka bersedia untuk dikerahkan ataupun untuk memastikan kedaulatan negara ini sentiasa terjamin pada 9 masa. Sebagaimana yang Anita beritahu tadi dan Nurul beritahu tadi, kami terpaksa berada di perairan, di perbatasan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun tanpa berhenti, dan pada 9 masa ada 6 buah kapal yang berada di luar pada 9 masa. Jadi untuk memastikan keadaan perairan negara ini sejahtera terjamin. Dan bagi memastikan 6 buah kapal itu untuk berada di perbatasan pada setiap masa, itu satu tugas yang sangat berat. Memastikan persenggaraan kapal perlu dan juga kompetensi warga kapal yang mengendalikan itu turut dipastikan. Itu dia kudus kepada TLDM ya. Dan juga Datuk berbalik kepada tahun ini tema iaitu diangkat TLDM Perkasa Kedaulatan Terpelihara. Dan kita nak tahu juga apakah bentuk pendekatan yang bakal dilaksanakan pada tahun 2026 ini untuk memastikan TLDM ini terus perkasa sebagai benteng kedaulatan maritim negara pastinya Datuk. Baik, saya rasa kita sudah maklum yang mungkin saya ingin menegaskan lagi sekali bahawa TLDM ni kita telah ada satu rangka ataupun rancangan yang dipanggil 15 to 5 meliputi pembangunan angkatan, material, semua manusia dan segalanya. Dan perkara ini telah menjadi satu asas pada kami dalam pembangunan TLDM. Dan kami masih menggunakan polisi ini ataupun rancangan ini 15 to 5 ini bagi mengembling ataupun meningkatkan keupayaan TLDM dari setahun ke setahun. Tapi pada tahun ini saya memfokuskan terutamanya kepada kesiapsiagaan armada itu sendiri.
keupayaan kita untuk bertempur pada peringkat yang paling tinggi pada tahun ini. Kita akan cuba sedaya upaya kita. Kedua, pembangunan the Navy people. Kita panggil anggota TLDM ni sebagai the Navy people. Senana dengan perkataan Navy people. Agar mereka ni boleh bertugas dengan kadar yang paling kompetensi yang tinggi. Itu pun satu cabaran juga. Dan kami memfokuskan itu. Saya sendiri menumpukan usaha saya pada tahun ini untuk meningkatkan kompetensi, keupayaan sumber manusia TLDM itu sendiri ke tingkat yang paling tinggi. Bagaimana kita buat? Kita cuba lihat benchmarking di negara-negara luar, negara-negara TLDM dari tentera laut negara-negara luar yang dikenal pasti mempunyai keupayaan yang sangat tinggi dalam keupayaan tentera laut mereka. Dan kita telah melihat keupayaan seperti di United Kingdom, di Australia, di Singapura yang memang terkenal sebagai satu angkatan tentera yang mampan dan ampuh. Dan kita mahu tentera laut kita tidak jauh daripada keupayaan mereka. Dan ini adalah fokus utama saya pada tahun ini. Di samping penggunaan aset-aset TLDM secara optimum. Aset kita tidak sehebat atau tidak sebanyak dengan lain, tapi kita perlu capitalize dan usahakan ataupun maximize penggunaan kita sangat yang paling maksimum. Dan ini memerlukan perancangan yang sangat komprehensif dari segi penyelenggaraan, penggunaan, sebab pusingan ataupun penugasan mereka itu perlu dirancang dengan begitu teliti supaya kita tidak membazir aset-aset kita dengan tidak boleh digunakan atau tidak boleh ditugaskan dengan kealpaan kita dengan tidak merancang dengan teliti. Baik, seperti yang Datuk katakan tadi, kedaulatan terpelihara itu antara fokus yang menjadi fokus utama tentera laut di Raja Malaysia. Mungkin bagaimana Datuk sendiri melihat kesiapsiagaan armada ni dalam menguruskan operasi untuk mengatasi ataupun untuk melepasi target ataupun matlamat TLDM pada fokus itu sendiri? Sebagaimana saya maklumkan tadi, kesiagaan ni macam kita kita selalu seringkali katakan Navy ni wujud sebab kapal-kapal. We exist because of the ship. Jadi kita perlu rancangkan kesiagaan kapal ni pada tahap yang tertinggi, menggunakan pendekatan-pendekatan teknologi dan juga dirancang dengan sangat teliti seperti yang saya maklumkan tadi. Dan diselenggara dengan begitu baik dan sebarang kerosakan ataupun permasalahan diatasi dengan seberapa segera tanpa melengah-lengah, dan itu adalah fokus utama kita pada tahun ini. Itu yang pastinya. Dan kita nak tahu juga di mana permodenan oleh armada TLDM daripada segi perolehan kapal telah pun diterima ketika ini. Ini merupakan antara satu langkah bersiap siaga untuk sistem pertahanan kita di perairan negara. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan mengenai pemodenan armada TLDM dengan perolehan 3 biji kapal yang ada ketika ini. Itu saya bacakan iaitu kapal Littoral Mission Ship Batch 2, Multi-Role Support Ship dan juga sistem Unmanned TLDM. Baik. Saya mungkin perlu berkongsi bahawa cabaran utama TLDM pada dekad ini adalah aset-aset kami adalah sangat berusia. Sangat-sangat tua dan ada yang menjangkau 40 tahun, 50 tahun dan saya berterima kasih kepada kerajaan dan Kementerian Pertahanan, kepada Menteri Pertahanan sendiri yang bersungguh-sungguh memberi peruntukan bagi pembelian atau proses pertukaran aset-aset TLDM ni kepada yang baru. Setakat ni kita yang di dalam pipeline atau dalam ni adalah kapal LCS sendiri yang sedang pembinaan di Lumut dan kita dijangka akan memperoleh kapal pertama ni pada ujung tahun ni atau selewatnya bulan 4 tahun hadapan. Dan kita juga sedang dalam proses pembinaan 3 buah kapal di Itali iaitu di Turki iaitu kapal jenis Littoral Mission Ship Batch 2 yang mempunyai keupayaan tinggi, berkuasa dan pelbagai guna, pelbagai peranan
dan mampu menghadapi pelbagai ancaman. Kapal ini juga kita dijangka akan terima pada hujung tahun hadapan. Dan penerimaan kapal ni, 3 buah kapal ni akan meningkatkan keupayaan tempur kita secara mendadak. Dan saya harap kesiagaan TLDM juga akan terus meningkat melalui waktu tersebut dan seterusnya. Itu ya. Seterusnya kapal multi-role support ship. Ya. Yang ini kita dalam peringkat akhir untuk pembinaan, sedang dirangka oleh kerajaan dan juga TLDN dan Kementerian Pertahanan, dan proses tender akan dikeluarkan dalam sedikit masa lagi. Kapal ini sangat penting sebenarnya. Sedang memandangkan negara kita diasing oleh lautan sangat luas, Laut Cina Selatan. Walhal kita ada 2 daratan yang agak jauh. Jadi kita seharusnya mempunyai keupayaan untuk membolehkan pergerakan logistik di antara dua tanah besar di antara Semenanjung dan Sabah Sarawak ni dengan cekap sekali. Ya. Dan kita seharusnya berupaya untuk menyokong keupayaan kenderaan di antara kedua pihak ni dengan begitu cekap dan siaga. Jadi dengan perolehan kapal-kapal ni, saya percaya keupayaan TLDM dan Pertahanan Negara akan dapat dipertahankan dengan begitu drastik sekali. Dan dijangka kapal ni bukan sahaja untuk pertahanan negara tetapi juga digunakan untuk keperluan waktu bencana. Di sekiranya macam seperti kejadian di Aceh yang berlaku tahun 2004 saya rasa. Kita perlu dengan adanya kapal-kapal sini kita berupaya untuk membantu humanitarian effort di tempat tersebut, dan juga seperti yang berlaku di Filipina yang terkena dengan taufan hari itu. Kita hantar kapal, tapi kalau dengan adanya kapal ni, peranan kita dan sokongan kita kepada usaha kemanusiaan itu dapat dipertekatkan dengan lebih baik sekali. Kapal ni juga dijangka akan berupaya membawa 4 buah helikopter yang saya rasa dengan keupayaan ini sangat-sangat meningkatkan keupayaan TLDM ke tahap yang lebih tinggi. Dan seterusnya unmanned surface vehicle, ini juga satu teknologi terkini yang kita sedang cuba pelopori. Kementerian Pertahanan sendiri sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan usaha ini dapat dilaksanakan dengan komprehensif dengan 3 perkhidmatan, dan kita mempelawa kepada pengusaha-pengusaha ataupun pemain-pemain industri tempatan untuk bersama-sama kita membangunkan keupayaan ini. Dan mungkin Chad dan Anita sedia maklum peperangan di Ukraine dan juga di Iran sekarang ni, bagaimana peranan UAV ini digunakan dengan secara meluas. Dan saya perlu penegaskan dengan RMA ataupun pertukaran teknologi dalam keteraan ini berubah dengan begitu pantas. Betul. Dan penggunaan UAV ini digunakan dengan begitu meluas. Betul. Dan the outcome ataupun hasil suatu krisis itu banyak ditentukan dengan penggunaan UAV ini secara ni. So kita tidak boleh ketinggalan. Kita perlu berusaha sedaya upaya dengan secepat mungkin dan menguasai teknologi ini secepat mungkin. Ya, dan perlu adaptasi pastinya Datuk ya. Baik, kita ada sikit saja masa. Ingatkan masa banyak Sekejap berjalan celik. Okey, Datuk, bersempena dengan Hari TLDM untuk kali yang ke-92 tahun ini, mungkin ada sedikit harapan atau pesanan Datuk kepada the Navy people bersempena dengan sambutan untuk kali ini. Saya mempunyai harapan sangat besar dengan Navy people. Saya yakin Navy people juga seperti saya, kita perlu tingkatkan iktizam kita, perlu tingkatkan azam kita, tingkatkan peranan kita, keterampilan kita, kompetensi kita untuk bersama-sama meningkatkan TLDM ni ke paras yang lebih tinggi, lebih baik, dan kita seharusnya berupaya untuk memenuhi harapan rakyat, iaitu dengan menjaga sovereignty ataupun kedaulatan negara pada sembilan masa. Sebab itulah TLDM diwujudkan, dan kita tidak boleh sama sekali untuk leka dan tidak berupaya untuk menangani sebarang ancaman. We are there to serve the nation. Baik. Mana sambutannya bila, Datuk? InsyaAllah 27 April ini di seluruh negara, tetapi berpusat di Lumut, dan di seluruh negara di pangkalan-pangkalan kita utama kita seperti di Kelang, di Kuantan, Kota Kinabalu dan Sandakan. Kita ada buat
pengkalan terbuka ataupun open to visitors atau terbuka untuk pelawat-pelawat. luar. Saya jemput semua rakyat Malaysia untuk sama-sama hadir. Ada pelbagai aktiviti dilaksanakan. Tengok secara dekat keupayaan TLDM secara dekat dan pelbagai aktiviti diadakan, pertunjukan laut maritim, udara dan juga pertunjukan estetik dan kenali TLDM secara rapat. Kenali mereka dan berair dengan mengenali kami secara rapat. Saya yakin rakyat Malaysia akan lebih yakin dengan keupayaan kami. Ya, ini dia peluang yang terbuka ya. Jangan lepaskan peluang julung kalinya. Orang kata apa, hanya sekali je setahun peluangnya ada. Dan pastinya terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita iaitu Laksamana Madya Datuk Teknologis Badruddin Taha yang merupakan Timbalan Panglima Tentera Laut TLDM atas perkongsian pada hari ini iaitu 92 tahun perkhidmatan TLDM Perkasa Kedaulatan Terpelihara. Terima kasih Datuk. Kita jumpa di lain kesempatan. Kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali di Apa Khabar Malaysia. Terima kasih.